So bila bunyi gini, time kita tengah brew kopi, kan. Dia kacau, so yang dah pure tadi kita tak boleh pakai. Tak ni dia sangi. So abang mula sentiasa topak air ni, sama ada macam awak tinggi awak boleh tengok kan. Macam abang, kita air abang agak-agak lah dalam cawan 4 cawan, abang buka atas ni, abang angkat. Okey, andai kata dah air ni dah kering kan. Ada barang juga dalam. Andai kata dah habis, abang angkat botol, puncak di sini. Okey. Kena ambil air kapih. Air yang sana. Air yang sana. Ya. Level dia macam mana level? Level dia ada tu limit. Ya. Levelnya agak-agak jangan sampai limpah-limpah. Kalau tak nanti dia ada masalah sana juga, air tak turun. Agak-agak je buat dia tu nak penuh. Okey, tengok okey kan. Ni sini. Sudah letak, kita buat deodoran. Kita letak air. Letak air. Air dulu. Baru macam biasa kita masuk kopi, baru kita letak balik buat air. So air kat bawah ni kena buang. Sebab dia akan keluar two way. Sama ada dia keluar atas dengan dia keluar belakang. Butang-butang tu macam mana? Butang-butang. Yang butang nak kena break. Dah sekarang dah ni.